Kalau kita nak keluarkan emas fizikal daripada akaun emas Gap Public Gold, ada apa-apa charge tambahan ke yang dikenakan? Okey, jom mudah jawab. Boleh tengok video ni sampai habis dan save untuk rujukan akan datang. Alright, bila mana tuan-puan nak fizikalkan emas fizikal daripada akaun emas Gap Public Gold dalam bentuk emas fizikal macam ni, bermula dengan 1 gram sampailah item paling besar iaitu item 1 kilogram, ada 2 charge yang dikenakan. Yang pertama adalah charge premium, iaitu charge pembuatan emas. Charge premium ni berbeza mengikut item dan berat emas tu sendiri. Contoh, kalau kita keluarkan item 1 gram, charge premium untuk setiap item 1 gram ialah RM15. Manakala kalau keluarkan item 100 gram, charge premiumnya ialah sebanyak RM70 sahaja. Lagi besar item emas yang kita fizikalkan, lagi murah charge premium yang ditetapkan. Yang mana charge premium untuk setiap item emas Public Gold telah dipaparkan di aplikasi Public Gold bahagian homepage. So, tuan-puan boleh rujuk sahaja di aplikasi Public Gold masing-masing. Yang kedua adalah charge JIT atau bahasa mudahnya charge postage emas untuk item emas yang mana beratnya 21.25 gram ke bawah, iaitu item 5 dinar dan ke bawah lah 1 gram, 5 gram, 10 gram dan seterusnya. Manakala untuk item emas yang besar-besar, bila kita nak keluarkan daripada akaun emas Gap Public Gold, kita perlu setkan appointment untuk ambil item emas ni di mana-mana cawangan Public Gold yang terdekat. Untuk charge JIT ataupun charge postage ni berbeza mengikut berat emas. Lagi besar berat emas yang kita request untuk post, lagi tinggi charge postage yang dikenakan, tapi maksimum hanyalah RM25 sahaja. So, itu sahaja 2 charge yang dikenakan bila mana kita nak fizikalkan emas-emas fizikal daripada akaun emas Gap Public Gold. Sangat-sangat murah kos yang perlu kita bayar untuk dapatkan emas fizikal daripada Public Gold. So, untuk tuan-puan penyimpan emas Public Gold yang dah ada banyak simpanan gram emas dalam akaun emas Gap Public Gold, cepat-cepat fizikalkan dalam bentuk item emas fizikal macam ni. Sebab Public Gold menyediakan banyak sangat desain yang cantik-cantik ikut pilihan cita rasa kita masing-masing. Jadi untuk tuan-puan yang masih belum ada lagi akaun emas Gap Public Gold, cepat-cepat mulakan tabungan emas anda hari ini juga. Boleh cari mana-mana dealer yang aktif untuk bantu tuan-puan buat simpanan emas di Public Gold. Jika berminat untuk buka akaun anda order, boleh tengok pin video atau just klik link di bio. Untuk tuan-puan yang nak tahu lebih banyak tentang ilmu emas dan kewangan, jangan lupa follow dah rapat-rapat.